dia akan berak di luar. Kita akan memproses tu dekat luar. Okey, dia macam tu kak. Dia memang pokok jenis pokok hadam. Kalau alung ni, kalau ni kat long ni jenis payah nak berak. Dia lain pula. Dia kena 3-4 hari tak berak. 3-4 hari tu kira sekejap ke? Sekejap lah tu. Kalau pergi Kemar tak boleh hari-hari berak. Masuk topik berak. Betul. Safe life okey. Break je kerjanya. Ikmal tak dapat rezeki masuk AI team. Tak apalah. Ikmal tu juga mungkin tak ada rezeki lah kan. Untuk mem, kalau Ikmal nak cakap ni daripada pihak Ikmal lah untuk Hazan kan, sebab ramai yang tanya kan. Mem memang nak masuk, tapi dia punya kerja tu, kontrak tu menyebabkan dia tak boleh nak commit. Macam tu, macam Abel cakap. Lepas tu kalau tengok balik jadual dia untuk masuk ke AI tu, kadang-kadang dia cuma boleh datang, contoh kalau dia masuk office 2 hari je. Macam tu, 2 hari je dia boleh masuk office. Yang lain tu kena terbang ke Kelantan, kena terbang ke itu, kena terbang ke ini. Contoh seandainya kalau dia tak ada apa-apa dengan Ikmal pun sebelum ni, kalau dia ambil job yang berkontrak ni pun dia tak ada waktu untuk nak masuk office. Macam tu. Tapi lepas tu dia kata kalau tak ada pasal kerja ni pun dia fikir pasal mak ayah dia. Sebab dia kan nak tunggal. Lepas tu dia nak balik ke rumah dia tu lagi, nak tengok mak ayah dia. Itu je. Kalau seandainya tak ada Ikmal pun dekat sini dalam cerita ni, ada mak ayah dia nak pergi tengok mak ayah dia. Macam tu. Dia nak masuk. Ikmal memang support dia untuk masuk. Tak ada istilah Ikmal nanti Ikmal ada kat Fun Putrajaya. Tak. Video untuk bagi orang join lagi Fun Run 14 Februari. Begitu. Tak apa, ketua teruskan dengan apa yang ketua buat sekarang. Kalau Ikmal memang okey macam ni. Begitu. Nora series kan, betul, ada, memang ada. Begitu. Ikmal okey, tapi kalau orang suruh Ikmal masuk kursi panas tu macam Ikmal tengok balik di Ikmal macam memang tak layak lah. Memang tak layak. Haradang mana dia tengah berak. Begitu, dia tengah berak. Keputusan tu pun Ikmal sebenarnya dah convince dia dah untuk masuk, tapi itulah disebabkan macam kontrak tu macam dalam 2-3 bulan ni dia cuma boleh, contoh macam bila dia masuk AI dia boleh pergi office dalam 2-3 kali je, sedangkan kena pergi office hari-hari kan. Jadi 2-3 kali je pergi office. Macam mana pula kan nak masuk office 2-3 kali je. Itulah cerita dia. Ikmal bercakap bagi pihak Mem pun cakap juga dia akan cakap nanti dengan korang. Tapi itulah sebabnya. Ikmal kat mana tu? Ikmal dekat airport kat Kelantan. Kita nak on the way balik KL. Ni Mem tengah berak jap. Korang pergi pucung kat mana? Dekat Rusa. Dekat Rusa Music. Ikmal ada hal sikit dekat Rusa Music, dekat label music. Nak ada record sikit. Macam tu. Cuma Ikmal nak cakap kat sini kepada peminat-peminat Harzan, macam tu, yang daripada Rizan kan, yang daripada Rizan memang minat Harzan, teruskanlah support Rizan. Macam tu. Teruskanlah support Rizan, teruskanlah support Harzan. Macam tu. Dia orang yang sama. Macam tu. Dia masih orang yang sama. Dia masih orang yang kelakar. Dia masih orang yang suka berkarya. Cuma sekarang ni orang kata dia hormat kerja dia dan dia hormat juga kerja orang lain. Sebab apa? Dia hormat juga kontrak dia. Dia hormat juga kerja orang lain. Macam tu. Dia semalam kan dia macam tak menong je. Kau cakap lah kenapa tak menong macam tu kan. Mungkin dia memikirkan hal yang sama macam tu. Betul ada juga yang DM marahi Kemal pun ada. Kau lah ni. Nak kahwin dengan Harzan. Tengok Harzan dah tak masuk AI. Aku kena aku macam aku tengok je lah DM tu, aku macam aku tak balas lah. Dia macam alamak, kesian pula aku ni nak tengok Harzan dekat AI. Dia sebab kau lah dia tak masuk AI. Bukan. Kalau Ikmal tak ada dalam cerita ni pun dia tak boleh nak commit tu. Macam tu.
Ikut macam alamak takutnya aku. Banyak job luar ke? Untuk sekarang memang Ikmal boleh cakap yang banyak job luar tu bukan setakat banyak. Dia sangat banyak. Sebab Harzan ni dia orang rajin tau. Dia orang yang rajin. Dia kalau boleh dia nak penuhkan semua schedule dia. Dia nak penuhkan hari-hari dia. Tapi disebabkan dia kena pergi contoh macam ke Kelantan, kejap fly ke Johor balik, kejap fly ke Melaka, kejap fly ke Kelantan. Jadinya macam dia tak ada masa untuk nak masuk office tu. Itu masalah dia. Sebab kan konten-konten kan kalau AI kita kena masuk office kan, nak kena shoot kat office. Itu saja. Untuk peminat Rizan mesti macam korang pun menunggu-nunggu kan. Jadinya Ikmal bercakap bagi pihak itulah. Jadi apa-apa pun jangan lupa berak. Okey? Yang penting Ikmal nampak jerung-jerung di mana-mana lah. Jerung-jerung ada di mana-mana section komen. Terima kasih jerung-jerung, buat hati Harzan tu sejuk, hati dia lega, macam tu. Fans Rizan yang lain pun alhamdulillah terima kasih memahami macam tu. Dia nak masuk, dia nak sangat masuk. Semalam dia termenung je. Ikmal calmkan dia macam tu. Dia cakap okey sabar macam tu. Manalah tahu ada plot twist macam tu. Manalah tahu ada plot twist. Manalah tahu. Okay. Berapa kat Rusa Music. Ikmal tak sure lagi ni kita orang touchdown pukul berapa. Flight kita orang ni pun tak tahu pukul berapa ni kejap lagi. Kalau dah sampai nanti korang nampak je macam Harzan buat live ke dekat Rusa tu ke, tak tahulah. Ikmal tak tahu dia nak ikut Ikmal ke tak. Tapi Ikmal nak dia ikut Ikmal pergi kerja hari ni. Ikmal nak nampak Ikmal nak dia nampak Ikmal kerja sebenarnya macam mana. Terima kasih bagi give you. Terima kasih. Kami jerung yang faham. Doakan terima kasih. Sebab mungkin ramai yang tanya kat semalam macam kenapa tak masuk, kenapa Ikmal tak masuk, kenapa tu tak masuk. Ikmal tak masuk sebab satu je, Ikmal rasa memang Ikmal tak layak. Bukan sebab Ikmal rendah diri, tapi Ikmal rasa memang Ikmal tak layak. Ikmal sangat sendu kat dalam tu. Jadinya kalau Ikmal masuk pun Ikmal rasa macam lebih baik orang yang lagi layak masuk dalam tu. Macam tu. Kalau Ikmal masuk ni macam kat mana? Okay. Apa ni? Kami terima je kalau plot twist ke tak ke. Support je perjalanan mem. Terima kasih yang sentiasa sokong-sokong mem. Okay, sokonglah perjalanan dia. Jeri hidup dia daripada kecil tu orang kata datang pula ya Allah. Terbayarlah diam-diam je tiba-tiba dia datang pula. Okay. Perjalanan dia ditemani oleh korang semua macam tu. Semalam termenung dah dia kat situ. Ni baru lepas berak ni, so bau tahi ni. Dah tak termenung dah Dah. Saya orang kata banyak berfikir. Saya kena bagi dua fikiran saya sebab Ikmal dah ada dalam otak. Dia seorang yang berfikir panjang. Ikmal yang kalau buat keputusan tak elok, tapi dia panjang dia fikir tu. Ikmal tanya kenapa dia nak masuk, kenapa dia terpaksa tolak. Dia memang sebab dia kata aku anak tunggal Mal. Dia kata aku anak tunggal, mak ayah aku hanya ada aku je, dan aku hanya ada mak ayah aku je. Dia kata begitu. Kalau dia macam ni lah, nak menangis pula aku. Dia macam ni, kalau laki mati bini, dia panggil duda kan. Kalau bini mati laki, dia panggil janda. Kalau anak, ibu bapanya mati, dia panggil yatim piatu. Tapi kalau mak ayah hilang anak, kematian anak, tak ada satu perkataan pun yang boleh menggambarkan betapa periknya itu, sampai tak ada satu frasa pun yang boleh menggantikan apa-apa. Balu macam tu, faham tak? Macam tu. Nah, Jerome bagi duit ngopi. Dia bagi semalam kat QR. Ya. Jerome bagi duit kopi. Kita orang dapat ada kopi. Mal, tengok je duit Mal. Tengok je. Kopi kau tak minum kopi kan? Saya minum kopi. Saya beli 2 kopi. Terima kasih banyak Mal. Apa kopi kau beli RM50?
Kopi kau sampai RM100 ke? Dapat 2 kopi. Allah Jerung, terima kasih Jerung macam tu. Akak Jerung yang bagi ni, saya tak sempat jumpa akak jumpa Haji je sampai hati. Tapi tak apa kak, terima kasih banyak kak. Semoga duit ni jadi darah daging kita orang, insyaAllah. Terima kasih bagi pihak Alung Enji. Oh, Alung Nganji pun cakap ni, terima kasih bagi duit kopi. Sebenarnya Alung cakap 50 je ke? Terima kasih kak. Terima kasih bagi. Terima kasih, semoga dia memang rezeki. Semoga murah rezeki selalu kak. Terus nak kentut dah pula. Nak kentut nak berak. Pergi, cepat. Kejap lagi lah. Nanti dah sampai. Aku tak jumpa lah nama dia apa Nama akak ni apa yang bagi ni? Apa nama akak tu? Tadi akak tu kat mana? Tahu lah dia. Ain Syamsul. Ain Syamsul. Akak Ya Allah. Ain Syamsul. Kak Ain Syamsul, terima kasih bagi dia kopi. Ya Allah kak, kopi apa sampai RM50 ni kak? Akak ni memang bagus lah. Akak tahu saya suka duit tau. Ke akak ni biasa minum baca ni? Oh baca ye. Ya. Sekarang tak ada dekat Malaysia. Oh, ya. Dia tengah trouble. Oh tengah travel. God. Akak ni nak magnet fridge. Dia dekat sini. hari hari tu ada akak balik daripada Kashmir. Dia orang bagi kita orang kitchen juga kan akak terbang. Itu akak Tini bagi, Kak Yayang bagi kucing. Terima kasih akak. Mak laki mati, bini mati laki balu. Balu. Janda tu kenapa? Jadi cerai. Oh ya, kalau laki mati bini duda. Duda lah. Duda. Duda tak. Lelaki tak ada balu. Okey, sorry yang balu janda tadi tu. Janda ataupun dara. Pilih yang mana, perawan atau janda? Gitu. Dia minta QR semalam. Dekat airport ke? Ya, dekat airport. Kejap lagi kita baru nak ambil tiket kita orang. Kemal jaga nazar baik-baik, InsyaAllah. Itu akak-akak semua pun dah fan-fan Rizal, Jerung-jerung yang memang teruskan support Harizal. Okay, tak support Ikmal tak apa, teruskanlah support Harizal. Okay. Rezeki Allah itu di mana-mana. Dia bijak, dia tahu apa dia patut buat. InsyaAllah everything will be okay. Ya. Di sebelah dia sentiasa ada G, sentiasa ada akak baca kat sebelah ni. Siapa pula tak gambar aku? Seorang pun sentiasa ada yang ini, yang tukang kejutkan dia orang. Jangan risaulah geng. Manalah tahu ada plot twist. Kita kan tak tahu. Dunia ni penuh dengan plot twist. Plot twist tu kejutan ke apa? Plot twist tu? Dia Oh twist. Cerita yang dipusing. plot Tak, nanti kerana nampak dah ajar pusingan. plot ni. Kakak kau cakap. Plot ni dia merupakan satu flow tau. Jadi kita dalam setiap perkara akan ada plotting di mana kita merancang. Tapi twist tu dia ialah orang kata something yang unexpected. Jadi bila plot dan twist digabungkan, dia sesuatu yang garapan. Ada juga perbincangan. Ada di mana perkara ini Si Pina Amoy, terima kalau tak kasih. nak bagi aku Ha? 50 tu kalau tak nak bagi aku. Kau nak buat apa dengan 50 ni? Kau minum kopi apa sampai RM100? Aku ni macam-macam jamu aku minum, kopi aku minum. Ali kepe tu aku minum kadang. Kak Cik Fatimah? Kacik ku tak? Aku lebih pada Ali kepe. Kau kena minum Kak Cik Fatimah yang Alif jantan apa? Tongkat Ali takut. Aku lebih pada Ali kepe. Yang ada ginseng, yang ada tongkat Ali. Ya betul. Ya Allah, Kak Amoy, terima kasih Kak Amoy, Kak Nelly. Thank you. Sebenarnya semalam dia nak buat live. Tapi dia punya owning dah sampai ke depan malam. Dia sangat ngantuk. Jadinya kita orang pun semua tidur dulu. Malam ni kita pagi ni kita refresh. Kita sangat Kak Syuhada, thank you. Tengok bagi tu. Kak Syuhada ni baik je. Kak Syuhada. Terima Siapa kasih. lagi selalu bagilah. Ya Allah, Kak Meshira, thank you. Kak Syikin, Kak Syuhada dengan Kak Bintu, Kak Bintu. Kak Pintu. Dengan Kak Ya Allah. Kak Siti Norin. Ya, Kak Siti Norin. Siti Norin. Alung pun dah kenal Kak Siti Norin. Ajaklah akak share sekali. InsyaAllah nanti kita ajak share balik Sabah ya. Bestnya pergi Sabah. Kita pergi Sabah, kita Roger Eri, kita Roger Syed, kita Roger Ipan. Siapa lagi yang pergi Sabah? Daus. Daus. Ikmal tak nak. Daus dah permanent sekarang. Amoy, terima kasih. Amoy. Amoy pun mana? Ikmal tak nak try kursi panas ke? Ikmal kentut atas kursi ni kentut panas sekarang ni. Sebab nak berak. Nak kata ni.
Jom, lari. Tutup musuh. Buat apa saya nak lari ni kan orang kata akan jadi sebahagian dari hidup saya juga. Saya tak cakap wangi, busuk memang busuk. Memang busuk nak mam. Bau ketuk, bau ketuk-ketuk hangat ni best kan? Kita kena terima lah seadanya. Akak, saya rasa dah boleh ni. Kau 12 set tadi. Oh ya ke? Ada orang sekarang ulang. Kita ada orang dah? Aku dah boleh gempak dia dah tekuk. Dah tu kita nak beli tiket macam mana? Belum buka lagi. Oh ya. Emas punya kaunter. Ada orang suka ikmal, busuk nak mam. Biasalah kentut busuk. Siapa yang suka imal tadi? Tak, Siapa? tak kentut. Suka kentut. Suka kentut. Okey, kentut. Betul. Budak-budak belakang nak notice tadi yang mana? Okey, bye. Okey. Ikmal posing 3 kali. Ikmal buat konten horror lagi kah? Ada. InsyaAllah ada hari esok. Besok ada konten horror. Ikmal akan upload horror ke nak upload video lain tu? Dalam lakon. Ikmal ada 2 video. Rugged. Maghrib. Sangat maghrib. Kau sangat Zohor. Kau tahu tak? Mungkin sebab kau duduk sebelah aku. Dia kelihatan very the Zohor. Dan saya very the maghrib. Nak masuk ke isyak. Lebih kurang tarawih lah saya ni. Kau kena ni selawat, berzikir banyak. Lighting lah. Aku rasa lighting lah. Good. Ya Allah, buatlah konten horror dengan Arjan. Dia cini satu masalah. Naga. Dia cini masalah dia satu je. Dia ni tak takut hantu. Jadinya kalau nak buat horror, dia kena orang yang penakut. Kau suka benda hantu-hantu tak? Benda-benda seram, sensasi seram tak? Suka. Okey, nanti aku ajak. Aku suka tapi aku tak. Saya sangat susah nak bagi reaction. Dalam apa-apa jenis reaction pun. Suka pun susah. Blushing pun susah. Okey, contoh. Susah. Contoh kalau betul-betul kau nampak pocong, kita buat parano kau nampak pocong putih anak betul-betul. Adakah itu buat kau takut macam keluarkan reaction tu? Pernah nampak dan aku macam ini je. Macam tu. Aku bukan macam tak. Aku macam takut tapi dia dalam within dalaman aku je. Maknanya terkejut ke dalam je lah. Tapi tak zahir kat muka. Betapa peritnya hidup ya? Boleh tak gambar. Satu gambar RM5 saja. Kau buat bisnes Sini, Sini jom. Enggak. Kau tak jauh nak pegang. Dia nak ambil gambar. Jom. Jom. Gambar sekali jom. Satu gambar RM5 Siapa dia tak tahu. Dia tak tahu siapa dia. Tak tahu siapa dia. Mana dia? Kita lihat lagi. Okey, apa? Ikmal dengan Okey, dah jadi. Gambar. Dia kata Sini. Adik kau kat depan. Adik kau kat depan. Adik, ni anak siapa? Oh, adik. sinilah. Pegang. Adik. Sini. Itu anak siapa? Ni anak apa? Adik malu. Adik malu. Okey, smart. ada kecil-kecil tak? Dah nak balik dah. Dia ala dia ni. Okey. Ni anak siapa? Ni anak Samad. Okay. Salam ketua Kuantan dengan Mem bila? Dalam waktu terdekat ni. Tari dah ada dah. Jangan risau. Seronok air tu kan. Tiba-tiba sampai je. Ikmal tak boleh beritahu bila. Sebab nanti korang yang akan serbu dia dulu kat Kuantan. Aku tak akan rebut dengan korang dah. Aku akan bawa dia time korang tak tahu. Tiba-tiba je ada kat Kuantan. Nanti korang dapat peluk dia, aku dapat apa? Aku dapat apa? Aku tak dapat apa tau. Selalunya orang kalau jumpa dia nak tahu orang cakap apa. Oh tu Ikmal lah. Tak apa lah, Ikmal pergilah duduk sana. Akak nak dengan Harzan je. Ikmal jadi apa? Ikmal jadi cameraman. Tapi tak apa, aku redor je. Sebab saya jadi cameraman untuk tangkap gambar habibti saya dapat jadi nyamuk. Relax lah ketua, sabar-sabar. Jadi guard lah, jadi nyamuk. Yang nyamuk tu yang biru hari tu. Dia kata hari ni dia handsome.
Aku nak kena belilah jaket dengan seluar ni. Seluar yang dia beli ni, seluar kau beli ni cantik lah. Seluar Saya petai. beli banyak dekat Shein lah guys. Ni seluar petai anjing. Baju-baju saya mostly seluar lah. Mostly seluar kat Shein. Sebab seluar Shein je ada saiz saya. Kau tengok Saya biasa 5XL kat Shein. kita orang ni punya PA nak tengok buat apa? Sabar aku tunjuk kat gambar tu. Dia orang lah paling ni. Dia orang lah yang terpaling urut, terpaling badan layut, terpaling longgar-longgar, terpaling gaut. Dia orang lah. Nampak? Kita orang kat sini ni, ui sedap ni urut. Kita orang yang kat sini patah pinggang riuk semua patah. Dah lah dapat RM50. Urut pula. Duduk sebelah. Jauh sikit. Aku tak muat satu seat. Oh ya. PA pula PA Patah organik. dua telefon aku ni kalau tak duduk. PA organik. PA aku pula anak dah 3. Yang ni pula PA dia umur 30. 31. Oh 31. Sedapnya bau perfume. Cerita lah Azam tahun 2026. Azam kau apa man? Azam aku Selain nak dekat dengan aku lagi lah. Apa lagi? Azam tahun 2020. Bobby. Alah Bobby. Azam Bobby tahun 2026. Banyak antaranya jadi lagi kaya. Amin. Dapat keluarkan lebih banyak zakat. Aku nak bayar zakat banyak. Aku nak bawa mak ayah aku pergi umrah. Kan aku janji nak bawa mak ayah kau sekali pergi umrah. Kita kumpul duit sama-sama. At least aku nak bawa yang pergi umrah tu sama-sama. Faham? Okay. Antaranya lah. InsyaAllah. Amin. Itu Adam tu anak Along ke? Ya, anak kutip. Terima kasih, thank you bagi gift ya Allah. Cerita dia, Adam ni sebenarnya untuk yang Along ni, yang Along ni, dia jumpa Adam ni sebenarnya dekat tepi kedai sushi. Waktu tu dia pergi makan kedai sushi dekat tepi Jalan Alor tu. Ada kedai sushi tepi tu tau. Tak tahulah sebenarnya Adam ni dia anak siapa, tapi sebenarnya dia macam muka-muka Jepun, muka-muka Korea gitu. Ya, lepas tu Along nampak Adam ni dekat tepi. Dia macam, ya Allah comelnya budak ni, macam tu. Bawa balik macam tu. Dah bawa balik tu jaga-jaga. Along bagilah nama Adam As-Siddiq. Sebelumnya ayah dia nak bagi nama dia Zuljalali wal Ikram. Lepas tu Along kata, baik bagi nama Asmaul Husna je. Terima kasih. Baik nama Asmaul Husna. Lepas tu cakap, tak nak, saya nak nama dia Adam As-Siddiq. Macam tu. Tapi itulah, dah besar-besar. Abang. Okay. Abang mula-mula Question for the wall. ya. Adam As-Siddiq. Tapi bercakap tu macam Hannah Montana. Dia kena, mem okey tak tu? Okey, mem Okey, okey. okey, Mem okey. okey. Dia baru lepas berak tadi. Saya ni kan, saya kadang kelakar, kadang saya serius. Bila saya serius tu, saya macam gitu. Saya ni banyak nak kena fikir rumah, kereta, anak-anak belajar semua. Anak kita 24 orang pula macam mana? Anak pula, kawan ni nak 24. Saya banyak nak fikir mana juga sekolah, tudung sekolah lagi. Takkan anak saya nak pakai tudung sekolah saya. 6424. Maksudnya satu bilik anak kita kena duduk 6 orang. Darab 4 bilik 24 orang macam tu. Apa pasal pula satu bilik seorang lah. Besar tu. Kita kan dah Riki Mall. Satu lot tu satu anak. Kita dah Riki Mall apa? KB Mall apa kita nak beli tak ingat. Kalau satu anak. Akak tu lah yang jumpa kau tu. Dia jumpa akak ni kan? Kat mana? Kau jangan tunjuk sangat. Itulah kak. Hai kak. Akak pramugari ke? Akak tu palau aku ke? Aku rasa akak tu tak dengar lah. Akak yang jaga kaunter tu pramugari ke? Akak Kau jumpa akak tu kat mana? dekat kaunter depan tu. Dia lah yang jual tiket tu. Akak tu palau Akak tu aku. pakai sekat besi ke? Dia macam tak dengar je orang panggil dia. Tu masalahnya. Jangan sampai aku panggil dengan tangan. Aku panggil dengan tangan kan. Sakit akak tu. Masalahnya aku panggil dia akak pramugari. Aku tak tahu nak panggil akak apa. Assalamualaikum. Takkan akak Azan. cashier kan? Takkan lah. Takkan akak cashier kan? Pakai baju warna biru. Kadang tak perasan. Ni bukan setakat tak perasan. Saya besar ni bukan saya saja. Takkan tak nampak. Jual tiket bukan pramugari. Pramu tiket. Receptionist. Receptionist kot. Dia takut mem kat sebelah. Akak kru. Takkan akak tadi tu komen. Kenapa Azan tolak AIT? Saya tak tolak siapa-siapa. Baru tadi saya tolak Aziz. Saya tak tolak siapa-siapa. Nas Soleh. Dia tak tolak siapa-siapa korang. Betul.
cerita dia macam cerita tadi lah. Gitu. Dia nak masuk. Dia sangat-sangat lah nak masuk. Dia kemarin paksa dia masuk. Tapi itulah, dalam 2-3 bulan dia kerja berkontrak ni, Dia hanya santai ada lah, santai. hanya ada 2-3 Saya hari. dah tinggalkan barang-barang saya macam deodoran dekat tandai item tu. Takkan saya tak datang balik ambil kan? Daftar masuk, check in dalam bahasa Inggeris. um, 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 tak- Laporlah. sebelum AI mem ada job apa Sebelum AI saya banyak job juga, alhamdulillah. Contohnya job saya buat parking, jaga parking. Satu kereta RM2. Lepas tu saya ada juga buat job. Bye-bye. Sumpah lah. Kau jaga parking. Bye-bye macam dia artis tu. Oh, kau jaga Saya parking. pernah jaga parking sebelum AI team. Lepas tu saya pernah juga kerja car wash. Saya ambil bahagian rem je. Saya kilatkan rem je. Tapi betul jaga parking dia. Tapi sekarang kau kena jaga hati aku. Itu memang dah lama lah. Jangan jaga hati Fahmi. Fahmi lah, gembat dengan Cik Ye. Ikman handsome lah, tahu. Sebab tu kau kena jaga aku. Ramai orang nak Besar ni emoji. Ramai orang nak aku. Parking Rembayung bukan. Saya berjaga parking kat Sentul, IPD Sentul. Kerusi panas. Tak panas mana pun, kau sini biasa. Fahmi, aku dengar Hazan cakap ada benda tinggal kat AI team ya. Tudung dia pada ada tinggal sana. Lembut betul rambut ketua pakai shampoo apa? Wallahi Ikmal pagi tadi pakai shampoo Candita dengan collagen Hemas Candita yang warna oranye dalam dia tu. Itu Ikmal pakai. Itu baru rambut Ikmal. Kau boleh tengok rambut aku lagi macam Bergson. Tahu Bergson JDT? Rambut aku macam itulah. Sebab tu aku kena pakai hair tonic Candita nak bagi lebat. Mem sesuai dengan Fahmi kot. Kau nak kena rembat. Aku cakap tu, tolong pi. Tak, bukan nak bagi kau sedar lah. Yang aku ni memang direbuti. Nyaman tak on? Nyali tak on? We love both of you si Peanut. Terima kasih. We Terima love you more. kasih. Yeah, we love you more. Kami ada terima, Ikmal pun ada terima banyak sangat DM macam tu cakap kenapa tak masuk. Ada sebab dia. Dan dalam senggang-senggang masa ini, dia tetap orang yang sama. Harzan tetap orang yang sama. Dia sebenarnya menghormati kedua-dua pihak kerja dia. Macam tu. Saya punya tahap menghormati tu, pernah saya lalu depan Mat Han, saya terpaksa orang kata meniaga. Saya hormat. Itu baru Mat Han, belum Abah Alif lagi. Saya punya level hormat tu jangan main-main lah. Merangkak. Memang tangan saya sampai luka-luka. Ni lantai, ni tangan saya gitu lah saya jalan. Memang hormat insyaAllah. Jangan risaulah. Tak ada apa pun. InsyaAllah. Macam mana kalau kau merangkak depan dia? Dia kata Harry sedih semalam. Harry banyak kali sedih. Dia bukan semalam je. Hari tu sebulan lepas tu saya rasa dah ada sedih juga. Normal lah tu. Ni kenapa? Tak. Yang ni dah buka dah tiket. Bila dia nak buka? Bila nak buka beli tiket ni? Tak ada. Kak Yayang, thank you Kak Yayang. Harry dengan Kandi tu sekejap je tu dah sedih. Nanti saya masuk ke apa ke okey lah balik tu. Yakin je kau? Betul kau masuk InsyaAllah. Dia nak ambil gambar tak? Plot twist ni memang plot twist dia buat sendiri ke apa? Aku ni tak tahu kat ni. Aku sebab dia kata plot twist aku ulang-ulang. Kenapa kata plot twist tu? Apa tu? Hazan bila kahwin masuk lagi spoil ke apa ni? Ya Allah Kak Razaf, thank you Kak Razaf. Amizi, thank you. Harzan, Harry ke Ikmal? Mak lah. Ya Allah Tori. Nak masuk tak? Ya orang Korea. Kawan aku. Oh, 안녕하세요. 안녕하세요. long time no see, Kamal. Yeah, this is my girlfriend. I know we heard. You dump us. You No, dump your history. Apa dia borak apa? Dia nak kena ke? 안녕하세요. 보고 싶어요. Hi. 안녕하세요. 반갑습니다.
Jiho. 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 Nice to meet you, Jiho. Nice to meet you, Ikma. Ya. Biasa dia puji-puji tumit kau tu. Nak tengok ke? Nice to meet asal. Nice to meet you, bukan to meet. Oh, to meet. Jiho. I thought Jiho and Ikema meet before. 그 singing? Me? 아닌가? 맞지? 노래하셨던 분 맞지? Oh yeah, we Ah, met you told me before. Oh, Ikema, you forgot. 나 I remember. Oh, 이크마. me spectacles like this one. 어. When I met you, yeah, you just like Yes. You're Ya, Faza. Sorry, jangan sebut hubungan kita sebelum ni. Maaf cakap. Jangan sebut takut aku. Okay, jom. 아니 anyway. Kenapa I invite Yadong? 아니 what are you talking about? 나는 I cannot understand. You said. Wait. Okay, Tio, wait. 오. I cannot understand. Tio, 사랑 없어? My friend. Okay. Let's go. Invite. Ada benda kau tak jujur dengan aku lagi ni ha. Tak. Sebenarnya Siapa Tora ni? Tori. Oh, Tori. Mori. Tori. Apa Tora? Tori lah. I teringat jajan dulu Tora. Tori, but you are so beautiful, okay? You are so beautiful, okay? You too. 없나? 저 친구는 친구 없대요, 누나? 아? 나야 또? 잠깐만. 아니요, 저도 해볼라 하는데 진짜 사람이 없어요. I'm looking for the Tor people. ketua. 안녕, 영찬아. Hello, 안녕하세요. 안녕하세요, 반갑습니다. 안녕, 토리. 안녕. Bienvenido. 네. Here, Ikmal is from Malaysia. 지호는 한국 사람. 아, 한국 사람. apa kabar? Ikmal, 혼혈. Mix. Malaysia, Korean mix. Yeah. Apa kabar? Selamat siang. 예, 안녕하세요. 네. Yeah. 지호 왜 이렇게 빨려 지금? Thank you for 난 follow. 처음 보는 사람이랑 좀 기빨려요. Indonesian. Thank you. Terima kasih banyak. Follow. Thank you. Chani is my friend, my school friend, 학교 친구. 아 진짜요? Yes. 학교 오빠. 대학교 친구예요. 우와 대박. Kawan sekolah. Okay, let's have one match. Yes. Of Okay. course. Let's go. Go. Team or what? Team. Oh, one. Joshua, hello. Thank you for follow, guys. Ines, Mulanyang. You decide, Ikmal. Oh, terima kasih banyak. Thank you for follow. Team or one? Gracias. Team. One. Anything. Right. Wait. Oppa Gangnam Style. Team Let's go. like this. Me and Tori. Malaysia vs Korea. 와, A리그 사람들이 이거 지금. Malaysia vs Korea. Memang aku faham But you are League A. Kan? 없어. boleh cakap Malaysia. 몰라. 어제 올라. 와, 왜 이렇게 세 저? 와, you and Please. Thank you follow everybody. 근데 what is the meaning 오마카세? 이크말이라고 불러요. 오마카세는 그 이크말. 뭐야? 그 이크말. 네. 트리마카세. 드리마카세, thank you. 드리마카시 반약. 반야크는 또 뭐예요? What is the meaning 반약? 많이. 많이 주세요. No, 많이 감사합니다 해야지 그만. 야. 많이 감사합니다. Maksudnya He has 14k people. I forgot. Oh my god. 와. 지금 14,000명 Wait for 있어. the speed. Alright guys. 14,000명? Thank you. 지호야, 나 얘 지금 14,000명 있어. 진짜요? 와, so strong. Thank you. Because right now 남았어야 차니. 러브 그런 거라서 그런가? 앨리스, that's okay. 아니야, 얘 원래 조금 유명하긴 해 저기서. 엘리. 노래도 엄청 잘 부르시긴 하시더라고요. 맞다. 노래 엘리. 엄청. 크리에이터. 야. 이크마 페이머스 크리에이터. 야, 이크마 그때 sing Korean song 했는데. Just Korean song. many people come in my You can sing side. right? 이크마? But not right now. I'm in 남았어야 차니. Why you shy? Why you shy?
Airport. No, it's okay. You can do it. Yes, right. Airport tak kisah tu masalahnya. Hello, three omakase. Star, I want thank to you. three omakase, everyone. Tori, kita Terima nak airport Diri Kelantan. omakase? Three omakase. I want to go to omakase. I like omakase. Omakase is sushi. Kalian benar kuat. Hey, kalian benar kuat. Kita sudah masuk kursi panas. 되게 오늘 잘하시는데. Kalian benar Sunny, kuat. Wow, ya Allah, double point kat F Jordan, kat Nas, thank you. Tak macam macam kita lawan dengan dia orang ni. Selamat siang, new people. Thank you for follow. Terima kasih banyak. Terima kasih omakase. 나는 꼬냑 좋아해. 꼬냑. 반약. Konyak, I like konyak too. Bibi, thank you. Dia pandai lah biji. I like Wah, 꼬냑. Ikema, since when you become so strong? Me? Kalian benar kuat. welcome. Yeah. Since bukan daripada dulu ke aku kuat? Saja. That's why he doesn't accept us anymore. No, Tori, no. Hey, thank you for follow. Thank you for follow. Wow, When I live streaming, it's always Selamat datang ke kamarku. When you always live, when we want to invite you, you always 18 plus. Selamat datang ke Yeah, kamarku. selling products. Always selling products. That's why. Okay, tak apa. Ali. 크리에이터인 거예요? 싱어인 거예요? 니자트 thank 아니 you for 크리에이터. 그냥 노래 잘하는 크리에이터. 둘 다 해. 노래도. 쩐당. 그럼 어디 가는 거예요 지금? 이끄만? Where are you going? 이크만, where you going? Me from Kelantan to KL. Selamat datang ke kamarku. 다른 주에서 지금 부산 to 서울. 쿠알라룸푸르 도시로 가는. 부산 to 서울. something like that. Okay, wait. Someone. 근데 둘이 팔로우 많이 안 가? 많이 지금 많이 해주시고 계신데? 나 지금 팔로우 터졌는데. 그러니까. 그래서 계속 이렇게 하고 있잖아. Selamat datang ke kamarku. 나는 오마카세, 난 봐봐, 3 오마카세, 4 오마카세, 5 오마카세. 근데 유명한 오, 진짜 바로 사진 찍구나. 480만 명 있잖아 지금. Hey, terima kasih banyak. Nama saya Chani. 진짜 유명한가 보다. 페이머. 유명해. 오, 대박. 인도네시아 그 말레이시아 팔로워들이 엄청 많으신 거예요? Okay. 말레이시아 사람이야. 아, 그니까. 다 자국민들 느낌이야? So weird to see Ikuma like this anyway. Is that your girlfriend, Ikuma? Yes. Really? How old is she? Same. I think she's my type, I think. What's your type? It's your type. Kalian Yeah, benar she's my kuat. type, I think. Benar kuat. What is her name? What is his name? My name is Zan. Call me Zan. 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 Yes. Jiho says you're his type. Pardon. 인산? Jiho said you are his type. Oh, Zan. God. Zan smoking a lot? Why voice is like that? You must be joking. I beg your pardon, okay? 아, 너무 세다. 그래, 이거 못하겠다. Yes, I orang couldn't Malaysia. understood Orang Malaysia. anything. 너무 센데. Right, thank you guys. 아, thank you so much, Ikuma, see you. Okay, tonight. Terima kasih banyak. Selamat Natal. Hah? See you, Dan. Ikuma, bye-bye. Bye. Apa? She's my type. She's my type. Alah, dia nyanyi lagu She's my type. Kebetulan lah tu. Tak ada apalah. Engkau suka aku pun aku tak percaya ni kan dia. Apa kau ni? Engkau suka aku pun aku tak percaya sebenarnya. Ini kan dia. Kan tak logik tu. She's my type. Boleh nak engagement lah tu. Itulah tu. Dia Kau tak kan? tak. Kau pakai tak? Ha? Kau tak pakai Pakai. Habis ni jijik. Kahwin kita kena ada yang permata yang besar tu kat tengah tu. Ini tak boleh ni. Setakat cincin permulaan boleh lah ni. Ni cincin ni lah. Boleh. Siapa Tori Tumal? Okey, cerita dia macam ni. Dulu kan aku single. Terlampau single kehidupan aku ni. Terlampau sunyi. Jadinya kan aku dulu fikir-fikir dengan orang-orang luar negara. Jadinya Tori tu aku jadikan isteri pertama. Elsa aku jadikan isteri kedua. Yadum isteri ketiga.
Queen is keempat, tapi Queen reject aku sebab dia kata aku kecil sangat. Tori tu dia orang Malaysia. Tori orang Malaysia tapi duduk dekat Korea. Nama dia Victoria, dia duduk kat Shah Alam. Kata dia faham. Aku cakap awal-awal ni supaya nanti kan kau tak terkejut kan seorang-seorang cakap aku suami dia. Tak adalah. Dulu semua tak mengaku aku suami dia. Tapi sekarang tiba-tiba mengaku aku suami dia. Abang lah. Aku tak terkejut pun dia tak ngaku. As they should. Kau berambut sekarang boleh tak? Sebab kalau dia mengaku awal-awal, kesianlah kat aku. Okey lah tu, kau kan aku punya. Payahlah direbuti oleh orang-orang luar negara ni kan. Orang Korea tu cakap aku laki dia. Yang orang Thailand tu cakap aku laki dia. Satu lagi. Tapi aku akan aku mau cakap I love you kat Harjan. Aku cari Nazni menyampah je Zan. Kau menyampah yang aku. Ada nak keceput ni. Tunang akak dah kahwin ke? Belum. Akak market still ada ni. Baik mana? Ya. Oh, nak Boleh tengok satu gambar RM5. Satu gambar RM5 boleh? Oh, tak ada duit? Boleh. Jom sini. Gambar Iqmal lah. Kejut dia. Sekali lah dia. Sekali ke? Kau pekat sekali boleh? Sekali. Dia duduk. Dia dah macam anak aku dah. Keluarga bahagia. Oh, tidak. Terima kasih. Terima kasih banyak Abang Ikhwan dulu. Okay. Macam aja ni. Mesti dia macam aku nak ambil gambar abang ni. Tak tahu. Kemar mainlah Roblox. Tunang ke? Saya dia cakap mana? Kita punya tiket dah beli dah. Kan yang tengah beratur je. Hazan, kenapa ni? Ya. Kita tengok dia orang. Dia orang kan suka tengok kita je. Kadang-kadang aku pun tak tahu kenapa akak-akak Jurun nak sangat tengok kita buat live. Hazan macam fikir something dia daripada semalam lagi fikir benda yang sama. Tapi sebenarnya keputusan yang dia buat tu dah ada kebaikannya untuk kedua-dua pihak. Tapi dia selalu cakap ada plot twist. Jadi aku tak tahu sebenarnya dia rancang plot twist ke ataupun dia saja cakap plot twist tu. Betul lah. Jangan tak air. Kenapa ada orang komen jangan tak air ni? Mata dia ketumbik. Sebab tu kau nampak dia macam sedih. Sebenarnya tak sedih pun. Mata dia ketumbik. Dia tengok PA dia berak. Tapi bila baca apa tu? Mata saya ni lah belah kiri ni macam ketupat sikit. Macam jealous. Jealous ke? Aku patut jealous sebab orang tu cakap tadi. Tak adalah. Saya kan dah cakap tadi saya banyak benda nak fikir. Mem, biasa happy go lucky. Masalahnya kita orang dua tadi tidur dalam kereta. Kita orang tidur dalam kereta tadi. Sampai sini tadi tengok macam hari ni rambut aku jadilah pula ya. Biasanya rambut Iqmal tak jadi. Hari ni jadi. Kalau tak dia rengsa je dengan rambut dia. Tapi ni sorok ni nak gambar. So nak ambil gambar boleh. Satu gambar RM10. Boleh jom. Okey sini. Tambah lagi anak aku ada. Ya Allah anak aku. Sabar balik. Abang tak sedia lagi dik. Muka tak siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 30 Terima kasih. Bye bye. Mana duit? Duit. Kau ni tak ada duit je. Duit is everything. Dah naik harga. Yelah tadi RM5. Dah kali kedua RM10 lah. Senyum pun pakai tenaga tau. Dah matat. 24 kan orang anaknya. Ya, 24 orang. 2 tahun seorang. 2 tahun seorang. 2 tahun seorang? Ya, 2 tahun seorang. Bukan 11 tahun seorang?
Setahun 2 orang tak boleh? Tahun 2 orang tak sempat. Bukan tak boleh, tak sempat. 9 bulan. Kau ingat aku beranak macam kucing sekali keluar 6. Kau ingat apa? Kau ingat aku beranak macam Gizi? Keluar kali 8. 12. Apa lah kena dengan aku? Seorang lah. Manalah tahu kembar 3, kembar 2, kembar 3, kembar 2, kembar 3, kembar 2. Ini dah kena tumpang perut orang lain tau. Kalau kembar 3, kembar 2 dah kena tumpang perut perempuan lain. 2 tahun seorang kan. Kan? Macam Kenzi. Kenzi beranak banyak. Iyalah. Tak payah dipikir-fikir. Lepas tu pening kepala nak melahir banyak. Lah. Tapi kalau 24 orang, kita buat akademi. Kita tak boleh nak ajar orang. Kita kena buat akademi. Kita kena buat tuition. Best nak ramai. Kenapa rumah abang ada hantu? Kenapa rumah abang ada hantu? Cuba tanya hantu. Buat podcast lah korang in future. Kan, kau kena tanya hantu tu kenapa rumah dia ada Iqmal. Korang kena tanya orang tu kenapa rumah dia ada Fahmi. Kenapa tiba-tiba pergi majlis ada Fahmi. Kenapa tiba-tiba pergi majlis Farid. Dah jauh sangat kau punya soalan ni tau. Fahmi Ome. Saya tak setuju. Kenapa Iqmal suka jeling? Jeling je lah yang saya mampu. Musik mengusik, semakin lama semakin rindu, hati merindu. Saya cakap Pandang. Orang pandang. Gila ke tu tadi kata kau nak masuk kursi panas tak? Dia 24 jam ni kan. Oh ya? Aku tadi lagu 24 jam ni kan. Kemal tunjuk jawline. Jumpa lagi. Kita akan ni nak umrah ke? Betul. Aku dah kirim dah dengan akak tu. Kirim? Bye. Aku dah kirim dah. Aku cakap kak nanti kalau teringat nama saya selit-selit doa. Doa untuk apa? Doa macam-macam lah. Ya betul. Esok dah orang tu kenapa madam patutnya Hazan pregnant? Patutnya Hazan pregnant AI. Permanent. Sorry. Patutnya Hazan pregnant. Ya, pregnant. Dia boleh macam ni. Okey, ni apa ni? Apa yang tadi? Dia betul 24 jam. Ketua dengan mem nak pergi umrah sekali lepas kahwin ke? Sebelum kahwin pun boleh kan kalau Ada orang pergi tanya, kan? Iqmal tak dapat pregnant ke? Kemal, Pregnant ke? korang Kemal sumpah tak layak masuk. Kemasan du sangatlah korang. Tak boleh korang. Lagipun Iqmal tak sesuai pregnant. Kalau dia pregnant, kita takut lah apa-apa jadi. Morning sickness lagi macam mana? Better saya je pregnant. Betul. Pregnant Betul lah. AI. Betul. Siapa kata tak layak? Iqmal lah cakap layak. Iqmal dah tanya roh Iqmal. Dia kata, Mal, kau tolong jangan buat malu, Mal. Kau memang tak layak, Mal, masuk macam tu. Tapi bukan ada kursi panas AI ke? Tak apa, nanti kita sejukkan kursi. InsyaAllah. Kalau ketua pregnant, saya rasa dunia dah terbalik. Kiamat, Dik. Hari tu kan patutnya diorang suruh buat kerusi panas. Saya kita buat kerusi wood. Aku ni macam mana cakap aku ratu PlayStation. Saya pula ratu PlayStation. Kenapa tak? Kenapa dia termenung? Sebab kita orang duduk mengantuk. Mengantuk korang semalam. Dekat airport Kelantan. Semalam tidur pukul 3 ke 4.
Aku nak dekat pukul 5.30 baru tidur. 5.30 memang baru tidur. Tunggu siapa weh? Kapal terbang. Sumpah tunggu kapal terbang sebenarnya. Bergerak sini. Kemal tadi orang tanya rambut. Ni memang rambut macam ni korang lembut kan? Pakai candy hitam korang. Dia kemam buat beg kuning. Instrument kereta baru. Kereta baru dia. Instrument. Adik. Hai. Hai. Anak. Budak tu dia datang. Dia selalu main fikir kat rumah. Dia bawa. Kemana-mana dia bawa sikat tu. Ya Allah, mesti wajib Ikmal kalau pergi mana-mana bawa sikat memang wajib. Kalau perempuan bawa perongsang, Ikmal kena bawa ni. Ikmal ni rambut dia tak boleh ni. Rambut dia tak boleh tak jadi. Rambut kena jadi. Rambut tak jadi dia rangsa kan. Sebab tu lah Ikmal kadang-kadang nak pakai bawal tapi Hazan tak bagi. You sensor pakai pashmina. Kalau kau pashmina. Ya Allah, ramai orang cakap. Ya Ali. Mal, kenapa tak accept AI? Ikmal, macam salah soalan je korang ni. Ikmal lah. Okay. Nanti Mem buat live nanti, Arzan buat live, dia boleh ceritakan sepenuhnya. Macam Ikmal cakap awal-awal tadi, itulah sebab-sebabnya antaranya. Tapi memang yang utama dia memang utamakan keluarga dia lah. Dia kan anak tunggal korang. Anak tunggal. Saya tengah fikir-fikir lagi sebab kalau saya seorang kan, mak ayah saya tak ada anak lain nak diharapkan untuk tengok-tengokkan dia. Saya pun tak boleh nak, kalau saya ada angah, saya ada acik, along yelah saya boleh macam okey, adik pergi ni, along tengokkan mak aku tak boleh nak buat macam tu. So aku kena fikir-fikir balik ni macam mana. Sebab KL dengan Keluang bukannya macam setapak dengan Santun. Okey, tak apa macam ni. Kau tak ada angah, kau tak ada acik, kau ada aku. Kau masuk, biar aku tengok mak ayah kau. Kalau macam tu okey? Tak sama. Apa yang tak sama? Kau tengok mak aku boleh pegang. Kau boleh tengok aja. Aku pegang ayah kau. Pegang mak kau. Kau tak boleh pegang bapak aku. Boleh lah, kalau aku masuk AI ke apa, kau tengokkan mak ayah aku boleh. Boleh? Kau tengok-tengokkan diorang. Aku pergi depan rumah tu, aku tengok, lepas tu aku balik. Mak ayah aku tu hari-hari makanan dia beef Wellington. Jadi kalau boleh nak yang Gordon Ramsay yang masak, kau okey? Aku bukan nak cakap apa. Ayah aku tu, kalau kata isap rokok, dia tak isap rokok biasa-biasa. Suria. Kau boleh tahan bau suria? Aku okey je. Kau okey? Okey. LD Purple pun kau macam sesak nafas hari tu dekat suria. LD Purple tu bapak aku. Sekejap Saya tengah berfikir-fikir lagi. Ada akak ni kata Arzan jangan ralat hati. Dia kata macam tu. Dia dah berfikir, dia ada dia punya target dan azam 2026 tu, insya-Allah. Okey? Insya-Allah. Jerung sokong ya. Fans Rizan sentiasa menanti, fans Jerung pun sentiasa menanti. Gitu. Biasalah tu, ada satu dua komen yang mungkin mereka memang mengharapkan macam tu, tapi diorang boleh terima, insya-Allah. Tak ada apa, tak ada masalah. Itu je. Saya orangnya jangan risaulah. Saya tak bawa masuk ke hati pun. Saya faham orang kata dunia ni memang macam gini. Kita ragam banyak, otak banyak. Jadi tak apalah, yang mana nak fikir macam-macam tak apa, tak ada masalah pun. Terserah kat korang. Tapi insya-Allah saya punya haluan, saya punya tujuan tu dah dirancangkan, insya-Allah. Kita tengok mana yang Allah approve. Kita tengok mana yang Allah mudahkan. Mana yang Allah mudahkan, situlah kita jalan. Jangan takut. Saya faham kalau ada yang marah, ada yang kecewa, tak apa. Tak apalah. Risaulah kejap je tu. Nanti korang dah nak kena bayar bil bulanan rumah korang, pening lagi. Takkanlah sempat fikir saya. Dah nak bayar bil rumah, nak bayar bil apa lagi. Mesti dah tak sempat nak fikir saya. Tak apa, jangan risau. Santai-santai je.
Dia belum masuk bil api. Dah kena bayar kereta lagi. Nak bayar lagi mana duit bil anak main PUBG, beli UC tak bagi tahu. Okay, cuma hint dia untuk bulan ni akan ada hiburan untuk korang daripada Malzan Norah series, InsyaAllah. Ini dia sendiri direct, dia sendiri yang nak buat ni. Dia bersungguh-sungguh, aku nak kasih jadi. InsyaAllah lah, ada. Memang akan ada. Okay. Dapat saya support Malzan apa-apa sukalah. Saya tak betul lah pula. Tahu. Betulkan tudung. Semalam kita orang je doakan yang babi. Amin. Amin. Semalam je sedih. Semalam je. Hari ni jangan rasa sedih. Hari ni kita kena happy-happy. Hari ni biasa-biasa. Lag je. Okay. Azan lag je. Pagi-pagi dia berak 4 kali 5 kali. Lagi kerja lagi. Hidup. Hari ni kedua. Mau masuk. Akak pergi balik umrah dah? Bukan. Belum. Mana ada umrah balik hari? Okey, watak deraman. Nak watak deraman. Kenapa mata mem lain? Apa? Ketumbit. Mata dia ketumbit. Belah sini ketumbit lah kan. Dah dekat 2 tahun dah ketumbit tak surut-surut. Banyak sangat mengintai orang berak. G berak, Adong berak. Semua kau mengintai. Saya ni orangnya was-was. Curiosity saya tinggi. Jadi setiap kali saya flash, saya tengok. Bila tengok ketumbit, saya pula berak hari-hari. Ya Allah, dia bagi lagu. Gila kuasa. Ni mak ai 13k view. Tak jerung-jerung ni orang kata apa yang kami berdua memang bersyukur sangat-sangat. Jerung-jerung dan fan-fans Rizan dan fan-fans Ikmal yang sentiasa support Haizan ni, kat mana-mana saja muka dia, kat situ lah ada. Walaupun seorang jerung, memang ada, memang akan ada. Memang akan ada. Dekat airport ni pun ada jerung. Semalam dia nak balik hotel, ada jerung jemput. Ni saya, ni Jerome. Sama-sama naik. Kat mana-mana. Kamu cakap kat mana-mana, merata-rata. Ada yang bagi kek, ada yang bagi duit, ada yang bagi chalk foundation. Macam dapat? Ramai yang saya jumpa di, orang kata di waktu-waktu macam gini lah kan. Saya jumpa ada yang Jerome. Baru-baru ni saya jumpa ikan bilis. Pok Mat nama dia. Capybara. Dia datang-datang kan, serius Mat. Mal, malam ada berita best yang nak disampaikan. Apa dia tu? Okey, berita apa yang nak disampaikan tu yang best sangat tu? Ya Allah, terima kasih lah Kak Duk bagi gift kat Kak Nasha, terima kasih. Lama betul dia orang beli tiket ke dia orang baru buat tiket ni? Okey, kenapa? Ketua janji kan? Ya. Ketua yang cakap jerung milenium baik. Jadi, cerita tak jadi. Jerung sentiasa. Bila video YT Kemal? Okey, dalam waktu terdekat ni Kemal akan upload, tapi bukan Norah series. Video Kemal. Mungkin Norah series dalam minggu depan. Macam tu. Sebab Ikmal yang edit semua kan. Mungkin minggu depan lah. Okay, untuk video Ikmal sendiri besok. Video Ikmal jerun-jerun tak payah tengok, tak apa. Itu untuk Ikmal punya YT yang biasa. Okay. Hai Dek Kemal, akak penjerung. Boleh. Mal cakap ada cerita sensasi, tapi bukan sekarang. Sekarang ni siang-siang duduk sebelah dia pula, mana boleh beritahu. Besok. Besok pula malam ni. Untuk ke Malaysia, baby jerung punya nak tengok. Okay, esok insyaAllah ada. Nak support boleh je tengok, tapi jangan tengok lama-lama lah. Mal to the sell. Sudahlah, Marcella. Saya suka konten Marcella. Semalam dia tengok konten Marcella aku. Halo Ji. Siap dah. Dah ke? Dah siap. Sebentar, kejap Jam, okey. Korang Ikmal, semua kita orang dah siap beli tiket semua, dah nak masuk dah. Okey, apa-apa nanti kita buat live. Terima kasih korang, terima kasih apa bagi kita, terima kasih dah tap like, terima kasih dah bagi kata-kata semangat. InsyaAllah nanti kita buat live lagi. Minta maaf terkasar bahasa, okey.